Chef Kelly, student yang sedang belajar, Student yang sedang belajar, belajar culinary. So Aha. apakah trik and tips untuk excel dalam Kelas Chef Kelly. kelas Chef Kelly? Kelas Chef Kelly. Dalam mana-mana kelas lah kan. Saya sukakan, saya percaya yang jangan berputus asa. Okey, jangan cepat berputus asa bila satu benda tak jadi, you terus rasa down, you rasa dah tak nak buat. Jangan kalau macam tu. You kena teruskan sahaja. Tak jadi, you buat balik. You overcome your problems. Okay, sebab dalam hidup ni memang akan ada masalah. So what you need to do is you just overcome. Okay. Yang kedua, saya percaya yang tak kisahlah awak dah belajar daripada sijil ke apa ke, sijil, diploma, dan awak dah ada banyak pengalaman industri ke, saya always berpegang teguh kepada always be humble. Okay, wherever you go, be humble dengan ilmu-ilmu yang awak dah ada. Jangan malu untuk bertanya about new things, new knowledge, benda-benda macam tu lah, Chef Amir. Okay, bagus. Yang penting guys, always be humble. Tapi kadang-kadang kita nak jadi humble juga orang tak faham. Kita tak tahu sangat, you kena tahu. Susah. Kadang-kadang always be humble, tu point penting tau.